Kenapalah susah sangat? Susahnya lah hai. Aku Amah. Aku tak tahulah kenapa bila belajar asyik tak faham je. Aku tak faham lah. Teknologi! Cuba cari jalan kerja dalam ni. Macam best je. Salah pula. Kita ada je teknologi. Boleh cari jalan kerja dalam ni. Senang je rupanya. Aku dah faham sekarang. Dulu tak faham. Aku bukan tak pandai. Cuma belum tahu cara yang betul. Tak faham? Ulang. Masih tak faham? Ulang lagi. Ulang dan ulang. Macam ni rupanya belajar sampai faham. Sampai lekat dalam hati. Lut, nak tahu tak? Sekarang nak belajar senang. Hah? Serius ah? Serius? Nak belajar sekarang di hujung jari je. Matematik? Macam ni je. Sejarah? Kacang je. Oh ni Amah, dah berubah. Sikit je. Upgrade version. Sekarang aku dah tahu. Teknologi bantu kita terus ke depan dan takkan ketinggalan. Saya Amah. Saya takkan ketinggalan dengan teknologi. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.